Hari ni geng, aku nak tunjuk dekat korang Shimano Curado terbaru 151mg. Dia lebih kurang macam MGL, tapi yang ini ratio dia 6:1. Kalau sebelum ni ratio dia 6:41, yang ini 6:1. Keluaran terbaru 2025. Mesin yang sangat ringan guys. Berat dia cuma 190 gram sahaja. Jadi guys, mesin baru ni mestilah aku buat set untuk korang. Jadi hari ni aku buat set combo BC Shimano terbaru Curado 151mg 2025. Untuk set ni korang dapat mesin, korang dapat rod, dapat tali juga guys. Satu set harga dia cuma 1,200, harga boleh nego lagi. Jadi guys, kalau korang rasa harga dia mahal, korang try nego dulu guys. Harga memang sangat murah dan barang-barang yang korang dapat dekat sini memang premium quality dari segi mesin, rod dan juga tali. Jadi guys, macam biasa sebelum aku tunjuk lebih detail, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, boleh datang di Orchid Tackle Klang ataupun Orchid Tackle Port Klang. Nak beli online, korang boleh PM kita pada nombor yang tertera. Jadi guys, yang pertama kita tengok mesin dulu. Shimano Curado 151mg ni, ni body dia. Body dia tak besar pun guys. Ini saya 151, sangat ringan. Berat dia cuma 190 gram sahaja. Ratio dia 6:1. Dan drag dia kalau korang tengok dekat sini 6 kilo guys. 6 kilo, ball bearing 6+1. Ini features dia, MGL spool 3 dengan micro module. Itu dia punya features yang dia ada lah. So mesin ni sebenarnya kita tak banyak pun guys. Siapa-siapa yang berminat nak beli, korang kena PM cepat-cepat. Untuk rod pula guys, rod Yamato Hashira yang kita bagi ni 2 piece ada, 1 piece pun ada. Rod ni satu spek saja, 6 kaki 615 LB. Walaupun 615, tapi action dia tak lembut guys. Action dia memang keras. Sebab dia bending depan saja. Dia fast action. Dan kalau korang tengok daripada belakang ni sampai tip dia memang ada carbon wrapping. Dan rod ni ada warranty 1 tahun. Ring guide dia semua Fuji. So premium quality. Kalau korang nak ajak ikan bawah 2 kilo pun tak ada masalah lah kalau korang pakai 2 piece ni. So itu rod. Dan last sekali tali. Kalau korang nak pakai mesin yang sedap macam ni guys, tali korang kena sekufu dengan dia guys. Ini tali dia lembut. Nak casting boleh bagi 20 hingga 30% lebih jauh. Sebab tali lembut ni senang nak baling guys. Dan yang paling penting, kalau korang baling memang tepatlah, accurate dekat korang punya strike zone. Untuk kekuatan 20 LB, ikan bawah 20 kilo memang tak ada masalah untuk korang tarik. Dan tali ni memang sesuai untuk korang buat main casting. So guys, harga dia 1,200. Kalau korang berminat nak beli, boleh PM kita pada nombor yang tertera. Screenshot ni PM, ataupun nak datang kedai, alamat dekat atas. Jadi macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dengan satu butang je guys, aku dah boleh tahu dah tali Yamato ni okey ke tak okey. Ini mesin test tali. Kita tiap-tiap minggu test tali Yamato nak bagi korang full performance. Jadi guys, tali Yamato ni dia lembut dan licin. Dia memang number one lah. Sebab sekarang mesin memang sangat lembut guys. Dan kekuatan dia guys, Yamato punya tali ni, untuk 20 LB, ikan seberat 20 kilo ke bawah dia boleh tarik. Sama dengan LB-LB yang lain. Dan untuk ketahanan dia guys, 5 hingga 10